Apa dia mau lari? Hah? Apa dia mau lari? Hah? Apa dia mau lari? Habis mari ikut syuk. Aduhai korang, memang mencabar kesabaran bila tengok kejadian macam ini, lebih-lebih lagi berlaku dalam kawasan perumahan waktu orang tengah berehat dan buat persiapan nak sambut Syawal. Berdasarkan rakaman video jelas kelihatan seorang warga asing pemandu mabuk berada dalam keadaan tidak stabil dan cuba melarikan diri selepas melanggar beberapa buah kenderaan. Ini bukan sekadar kecuaian, ini satu tindakan yang langsung tidak bertanggungjawab. Perakam sendiri berkali-kali menegur supaya berhenti, tetapi warga asing pemandu mabuk ini masih cuba bergerak. Sebelum dan celaka kalau dah berlaku kemalangan berhenti dan bertanggungjawab. Ini tidak, selepas langgar cuba lari pula. Itu bukan selesaikan masalah, itu tambah masalah kepada orang lain. Dalam rakaman jelas beberapa kenderaan terlibat termasuk kereta yang diparkir di hadapan rumah. Kawasan perumahan bukan jalan kosong. Ada keluarga, ada kanak-kanak. Nasib baik tiada budak-budak yang terkena. Kalau tidak, kesannya bukan sekadar kerosakan harta benda tetapi boleh melibatkan nyawa. Itu yang patut difikir sebelum memandu dalam keadaan tidak stabil. Isu kereta sewa tanpa permit di Langkawi ini pula tambah membebankan mangsa. Banyak kenderaan disewakan tanpa dekemesah kepada warga asing tanpa kawalan. Bila kemalangan berlaku, insurans berkemungkinan besar menolak tuntutan kerana penggunaan tidak mengikut syarat. Akhirnya mangsa yang tidak bersalah terpaksa menanggung kerugian sendiri. Nak tuntut makan masa, nak baiki guna duit sendiri dahulu. Disebabkan ini, orang lain pula yang menanggung akibatnya. Kerosakan dalam kes ini bukan kecil. Produk Aziam milik bangsa, Nissan X-Ray dan struktur hadapan rumah turut terjejas. Ini menunjukkan betapa besar kesan bila seorang warga asing pemandu mabuk hilang kawalan dan tidak bertanggungjawab. Satu tindakan ramai yang jadi mangsa. Langkah yang perlu diambil jelas. Laporan polis mesti dibuat dengan lengkap. Nyatakan syak pemandu berada di bawah pengaruh supaya ujian lanjut dijalankan. Pihak berkuasa juga perlu siasat isu kereta sewa tanpa permit ini. Mana boleh cuba tuntutan third party property damage bergantung kepada kesahihan dokumen sewaan. Kesimpulannya, ini bukan sekadar kebalangan biasa. Ini peringatan keras. Bila berada di jalan raya, tanggungjawab itu wajib. Kalau gagal kawal diri, jangan ambil risiko pegang steering sebab akhirnya orang lain yang akan menanggung akibatnya. Apa dia mau lari? Hah? Apa dia mau lari? Hah? Apa dia mau lari? Jangan balik bang, jangan balik. Apa dia mau lari? Turun dulu. Itu orang mau tidak juga. Dia mau lari lagi. Dia mau lari. Tahu, you belah dia berhenti lah. Apa dia mau lari? I know. Why you want to run? You must stop. No, I don't want to. I want to stop. It is not in my control. Oh, habis itu. Dia belum kata Daniel mau hancur ni. Kata Daniel dia belum. Tak tahu dia lari belum pokok tu belum. Aku tarik ai tampak malah lain. Aku tarik mana? Dia nak. Hindi na ano din. Dia pegang lah tu. Dia tu ngambil lari. Itu dia parking kamu habis. Oh, itu ni pakai ni nyambut tengok. Oh. Dia belah kau dulu. Dia belah kereta dulu. Tipu balik dulu. Dia belah kereta ni dulu ni. Depan mata kita. Telefon ni dua tamu tu kat ni. Oh, baju anak kita ni. Tu, nasi tak ada batu tu. Tapi tak ada. Kerja dia ni. Kau tu lari tadi ni. Oh, nak lari. Oh, tu yang belakang pokok nak belakang. Accident. Abang nak kena balik lah. Polis tunggu abang ni. Tak lagi kalau tak betul polis yang ambil dah. Terima kasih bang. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.